Peranan Wakaf An-Nur bukan sekadar menguruskan pewakafan, tetapi juga adalah untuk mengagihkan manfaat wakaf. Dan pastinya sebahagian daripada agihan manfaat ini adalah berbentuk dalam program Celik Al-Quran dengan kerjasama daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Penelitian Pendidikan Islam setiap daerah dan juga PIBG sekolah. Adanya ia memberi impak yang sangat tinggi. Pastinya kami akan meluaskan lagi agihan manfaat ini dan dijangka akan lebih daripada 30 buah sekolah akan kami cuba laksanakan. Saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Johor mengucapkan terima kasih kepada Wakaf An-Nur selaku rakan strategik dalam kerjasama usaha kita memperkasakan pencapaian bidang Al-Quran di sekolah rendah. Dan Alhamdulillah melalui program Celik Al-Quran bersama Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan Wakaf An-Nur di 23 buah sekolah rendah di Negeri Johor, kita dapat meningkatkan pencapaian murid-murid khatam Quran, penguasaan Quran di Negeri Johor. Dan untuk makluman, pencapaian Negeri Johor adalah pencapaian tertinggi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Impak picak kepada sekolah amat positif dan dapat diterima ramai secara kolektif antara guru, murid dan juga ibu bapa. Dari segi keberkesanan kepada murid-murid kami, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Mereka menunjukkan minat yang sangat mendalam dan apa yang paling penting kami dapati bacaan mereka sentiasa konsisten dari masa ke semasa. Saya sangat baguslah program ni sebab tak semua ibu bapa berkemampuan nak hantar anak pergi kelas mengaji kan. Jadi dengan adanya kelas ni, mana keluarga yang kurang kemampuan ada peluang dapat mengaji secara percuma. Saya join program ni dan mula-mula saya membaca Al-Quran dari juzuk 29 sampai ke juzuk 30. Alhamdulillah sekarang saya sudah khatam.